dia sudah datang Ya. esok. Lepas tu tanya juga, betul ke darah O positif? Dia kata esok baru boleh check. Dia cakap, betul, semua betul. Cuma tertukar baby je, dia kata. Tapi kalau Dia nak tukar baby confirm daripada betul-betul, katil, dia kata macam dia tu. kata kalau Tapi tak nak- pastilah. Nak confirm kau betul-betul esok datang bawa. Ya Allah, sujud syukur sangat-sangat. Memang sangat bersyukur. Sangat-sangat. Tu je yang boleh cakap. Thank you semua. Doakan siapa? Semua ramai gila tengah tunggu Siti ke. Siapa tadi yang memang betul-betul tunggu Siti live untuk I terus hilang macam tu je sebab I dah tak fikir apa dah. Sebab I dah tahu anak I dah ada. So I nak terus pergi tengok je. I tak sedar pun dalam I tinggal kereta kat dalam telefon, I tinggal phone dalam kereta tu dah mati. I pun tak tahu. Kereta pun I tak kunci. I tinggal je kereta. I dah tak kira. I cakap tinggal je, tinggal. Hilang terus kereta. Kereta pun dah tak kunci. Dah tak heran dah kalau hilang kereta ke apa. Kata kereta tak kunci. Saya terus keluar bilik terus pergi agak kereta dah lah. Kereta sebelah tu tengah hidup ada orang. Tak, dia tertutup sendiri. Memang dah mati. Dia termati sendiri. Dah ada broadband apa semua. Saya tinggal power bank tadi. Saya pun baru bersalin juga baru-baru ni. Saya menangis tengok Siti. Tadi rasa sedih. Saya menangis tengok Siti. Rasa sedih betul sebab kita sebagai ibu je yang tahu perasaan Siti betul. Terima kasih semua. Dia cium. Mata dia pun bengkak sedih. Sekejap nak cium dulu. Bukan, dia Macam ni, diorang rasa bersalah. Cumanya macam kita orang ni dua-dua parents macam dah tak cakap apa dah. Dah macam dah terkesima dah. Faham tak terkesima. Dua-dua pun macam nak marah ke apa semua dah tak fikir dah. Kita orang macam yang penting cuma dapat baby je lah. Cuma pengarah tu dia bagi reda lah kat kita orang. Cara dia tu dia bagi reda lah. Dia panggil masuk bilik, jumpa dulu, bincang macam Dia mana. asingkan kita orang. Dia asingkan pengarah ni jumpa kita orang dulu. Lepas tu baru orang ni. Lepas tu dia patah-patah balik. Lepas tu dia kata kat dulu, okey korang dah bersedia. Dari tadi follow Siti. Sampai habis alhamdulillah dapat baby Siti balik. Syukur sangat. Memang sangat-sangat berdebar. Bukan you all sahaja, semualah satu family I pun berdebar. Yes, I memang tunggu info dari Siti. Dari tadi alhamdulillah syukur baby Siti dah jumpa. Syukur sangat-sangat. Alhamdulillah baby Siti Putra Aiman Zafran dah dijumpai. Siti dah tak cakap banyak dah. Nampak baby je Siti dah tahu dah ni memang anak aku. Sebab kita dah cam.